Majlis Keselamatan Jalan Raya Malaysia minta pertolongan tuan untuk mengelakkan kemalangan di jalan-jalan raya. Sama ada tuan memandu kereta atau lori, sama ada tuan menunggang motosikal atau basikal, ataupun berjalan kaki, tuan bertanggungjawab terhadap satu sama lain. Patuhilah undang-undang lalu lintas, ikuti panduan jalan raya. Lebih 80% kemalangan jalan raya disebabkan oleh pengguna-pengguna jalan raya. Umpamanya, orang yang berjalan sambil lewa, mereka ini menempah maut. Jalan mencelah-celah lalu lintas macam ini sangat berbahaya. Lalai memberi isyarat, nyawa tuan sendiri padanya. Beberapa tahun yang lalu, kemalangan di jalan telah menyebabkan kira-kira 16 orang tercedera tiap-tiap hari. Setengahnya parah dan banyak juga yang cacat seumur hidup. Yang cedera itu mungkin sahabat tuan ataupun tuan sendiri. Takkan jika tuan memandu dengan cermat, dengan hati-hati, dengan sopan. Keselamatan jalan raya hendaklah sentiasa di hati tuan. Dan ingatlah, keselamatan jalan raya bermula dengan tuan.